Strike. Strike. Ekor lagi. Kemon lah ayo. Yang dia ada lah 2 kilo gitu lah. 2 kilo lah. Oh 2 kilo je ni Ada. Oh magic lah. Shoot. Okey. Ui. Ui depan belakang. Saya besok, asap oi. Mana sok? Tak. Belum punya. Oh, batal lemas. Kan senang ni. Terus angin tu. Nampak dia lagi. Ada lagi. Weh, ada lagi. Woi. Kali lubang di bumi, bukan kawan. Kita arah pandang ke lautan panggilan. Oh dapat berhenti, aspal usai sudah. Kini kaki pijak pasir, ombak jadi saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi geng. Okay, hari ini trip ke Pulau Ketam. Sekali lagi kita turun di pengkalan kapal. Sebelum ni kita dah turun kat sini, kita pergi ke Pulau Angsa. Kali ni kita ke Pulau Ketam pula, trip bersama dengan geng-geng office. Alright. Ini keadaan sekitar pengkalan kapal. Tapi tak boleh ni lah, tak boleh keluar lagi. Agak surut. Kita tunggu sikit dalam pukul 9 kot. Memang surut kau-kau punya. Alright. Okay, nanti kita sambung lagi. Okay, apa boleh tengok lah. Agak surut lagi ni. Tapi orang nak pasang lah. Boot pun tak boleh keluar. Boleh tunggu sikit lagi. Sikit masa lagi. Dalam pukul 8, pukul 9 je kot. Pun dah 8.12. Tekong pun baru sampai. Bot kat ujung tu. Kita naik kat sini. Itulah, tak boleh keluar lagi. Tunggu je lah. Ni player kita. Alpoyo. Ni player. Jang Zola. Nak pasang lah. Sangkut. Baik, kita sambung lagi. Okey, dah sampai. Tekong dah sampai. Okay, semua dah ready. Say hi. Say hi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita bergerak sebentar lagi tolak ke Pulau Ketam. Hari pun dah pasang sikit. Yang suasana dulu lepas ni. Okey. Bukan kuat tangan, bukan canggihnya alatan. Ini soal janji, ini soal ketetapan. Kebesaran, dia yang pegang rumah kontrol seluruh lautan. Kail rezeki, bukan semata usaha gila. Kencaman bertua, dia yang gerakkan, dia yang beri. Dia adalah halang, segala puji, segala daya. Okay, alhamdulillah dah sampai ke spot pertama. Kita target sini apa dah? Sembilang kan? Okay, kita target Sembilang sini. Main bottom dulu. Alright. Kita setting. Okay, kita turun sekarang. Okay, bismillah. Laju. Dah ke depan. Pegang belakang dah. Strike. Kita tengok apa dia ni.
Dia sembilang. Hati-hati. Bismillah. Salah target tak? Alhamdulillah, first strike. 9. Ya, mantap. Ni dia. Come on. Yalah, sangkut. Allah, sangkut pula member aku ni. Nah, geng. First strike 9. You right. Kita semua lagi. Okey. Kita tunggu kalau ada strike lagi. Set untuk kali kedua. InsyaAllah ada lepas ni. Ada. Oh, dia makan kepala. Barang. Angkat sikit tengok. Aduh. Ini bagus saya. Tengok ah. Tekong kena. Mau isap. Mau isap berapa tu kena. Tekong tipu lah. Kata main 9 game lah. Game lah. Aduh. Lain mana? Dah ada lesen ni. Ya. Eh. Ya. Aku dengan Tekong dah ada lesen. Cepat sama. Okey. Alright. Kita tengok. Tengok om dia. Yang diharapkan. Ya. Nah. Luka. Duri. Ada janji ada strike. Jadilah. Jadi tak ada ikan. Tekong lagi. Mana point? Kemon lah ayo. Sebelah ni. Kita kau punya sepak. Oh. Mantap. Hilang lagi. Tekong balik depan kan aku. Yo. Mana ni? Takut. Dia makan lagi. Kita tukar spot pula. Ada beli apa ekor ni? 3 ekor? 3 ekor? Dia bila duri tak fikir tau. Hilang 3 ekor. Dah mau dah. Alright, kita tukar spot balik. Spot lain. Saya tak mampu. Alright, kita sambung lagi sini. Okey, adalah hasil alhamdulillah. Ada hasil. Dapat ada 9 3 ekor. Selama dan kenduri je. Okey. Alright, jadi sambung. Dah sampai pot yang kedua. Dan kita ni di tengah-tengah ni. Okey. Jig ada jig. Boleh. Alright, dah sampai dah. Try. Main jig tu. Jig 30 gram. Kita pakai. Isi sup. Tu rod sense Golden Blue PE 041. Drill kita pakai murah ya. Sinat Falcon 3. Alright. Kita test dulu. Okay. Dah okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Bismillah. Apa benda ni? Sangkut ke? Sangkut ni. Sangkut. Apa benda sangkut bawah ni? Jaring ke? Sangkut. Dia tukun. Okey. Tukar spot lagi. Kita tukar spot ni. Tukar spot. Aku tutup jig pun kosong ni, tak ada tutup kan. Baik, kita sambung balik. Alright.
sampai spot yang seterusnya. Ni kata Pulau Angsa. Dekat ni. Di bawah ni banyak karang. Hati-hati lah main jeep ni pun. Alright. Try. Tutup. Bismillah. Ada hasil. Ada. Tanda. Alright. Alhamdulillah. Tunjuk Syuk. Tunjuk sikit. Mantap. Ya. Ada lagi. Kutik. Mantap ni. Apa dia tu? Casting ah? Aduh, sangkut pula dah sekarang. Aduh. Angkut. Lawan lek tu. Alah sayang. Kapu tu. Oi, Aku tak go. Rapu. Walaupun kecil ke kau. Manis. Kenapa manis? kena gantung. Kalau tak bawah, Tak bawah. memang sangkut. Mengekarang. Oh. Tu, jangan tunggu. Nanti yang gambar yang. Tepi. Ujang yang. Oh, Teddy. Dah. Boleh. Hai. Ada. Oh. Ikan karang. Telapio. Ada? Lagi? Ada tu. Ada? Ada. Kerapu manis. Kerapu selipar. Kerapu selipar. Alright, kita coba spot lagi. Spot kan? Spot ni. Ada mana-mana ni? Ada. Betul lah? Jom. Bawah. 12.37. Alright. Pulau ni Pulau Angsa dulu. Lepas Apa sih nak? oi, dia nak tekong juga. Ha? Dah? Kita dah standby. Sebaik batu putus. Waduh. Batu sangkut. Batu sangkut. Ada. Tak tahu gambar tapi tak besar lah. Okey, tu yang dia ada lah. 2 kilo gitu lah. 2 kilo ah. Oh, 2 kilo je ni Ada. Sembang 2 kilo. Tanda cinta setiap hari. Tanda cat. Oh, kita hari seorang kan sebelah ekor tanda dah kan. Ini kita dua. Oh boy. Betul kau like? Kalek. Makanlah sayang. Amboi. Sikit. Besar tapak tangan kan. Tapi sini semalam yang 3 kilo lebih ni juga. Amboi. Dia buang kat kaki ya. Tu nama lain ikan jedahok. Cik panggil tanda. Macam haram. Dia balik dia buang kat kaki aku. Saja. Kawan kianat tu. Aku pijak ikan tu. Tanya opening tadi semilang tu lah. Yang lain dia. Oh, opening ni tak tu. Game lah, game lah. Siap ni. Mana? Rekan. Mana? Pisu. Tangguk. Oh, dia nak ada. Oh, melambung. Okey, pamer riau ikan. Pamer riau ikan. Pamer riau ikan. Tengok sikit.
Lagok tu panggil haram tu. Lagok. Tak tengok tu. Mantap. Solid eh? Oh, solid. Itu dia boleh lambung. bang. Baik ni. Lagi. Tekok. Konten. Oh. Dia bagi air terus. Ada barang nanti kali. Ada barang. Ui, ada. Oh, magic ah. Ah, sudah bentik relax. Tekong. Ambil. Relax. Ah, tu dia. Magic ya. Jam lepak lah jam. Okey, tadi panggil Poyo kan. Panggil Zola. Aku? Jam dah. Tunggu sat. Okey dah. Tunggu sat. Kena panggil nama dah. Bila nama? Zola. Zola. Baru hati panggil. Zola. Kuih bro. Mantap. Ya. Tunggu. Bila dah bunyi tu. Oh. No, dia makan dah putus. Tak apa dah. Kami dah panggil nama. Woi. Anak suruh apa aku buat ke? Dengap. Putus. Macam orang botak macam sendiri bos botak. Mau sampai tadi sini tadi. Dapat benda macam meriah ni dia. Ada ni. Aduh. Ada bang. Tengok tu. Dia masuk kat karang. Motu. Jik. Syuk. Okey. Ui, depan belakang. Mana? Tengok. Mana dia? Mana? Itu dia. Yang mana satu? Tekong ada? Oh. Hai. Ni apa? Saja perangai aku. Kau ajar. Ni. Syuk saja dah. Ni. Lekau tu Syuk. Lawan Jaya. Ucah lah Syuk. Lengkung je. Celaka ni apa ni ikan tunjuk aku ni ikan dah. Aku tukang ikan, aku tukang buat, aku tukang berambut. Aku yang ambil gambar ni. Oh. Saya besok, asap oi. Mana asap? Tak. Allah. Ni besar. Ni. Oh. Ni kasar. Bantal. Dia nak bantal lu. Ini kasar, baru kasar. Mantap lah. Asyik dia lagi. Mantap. Aduh. Dia ada. Cuma mau tak mau lah. Okey. Makan. Yo. Ha? Aku nak yang aku ni. Oi. Ada barang. Oh, yang tadi ni. Bagi nama. Perlu penyok. Perlu penyok ke? Dah. Perlu penyok ke? Oh ya. Boleh. Sok. Saya penyok. Sok. Senangin. Nangis. Ikan tu. Nangin. Tak lepas kan? Lagi dekat. Jap. Dekat. Nangin. Jangan ni ya, bagi rendam je dulu. Rendam ni. Dah. Alhamdulillah. Tapi tu susah apa? Dia tak bagi nak, dia bagi senangin terus.
Yeah. Ambil lah gambar. Aduh. Ha, ingat. Jap. Aduh. Memang Ambil ni dulu tadi tu. Tadi sini. Ya. Aduh. Oh, ada lagi. Bagi layan dulu. Layan dulu. Tak shoot. Tengok ni. Kecil tak kecil jadi. Nangis kau. Nangis tu. Oh, ni je nak. Je nak. Oh. Ada. Ada barang. Ui, dah. Ikan pening kat tepi pibuk kan. So. Oh. Buatlah jatuh layak lagi. Racun dah tu. Okey. Bengkok kita untuk nak bengkokkan yang cat dah ke dalam. Okey. Baru betul. 1, 2, 3. Ni. 1, 2, 3. Oh, yo, baca. Ada lagi. Ya, buat apa je tu. Oh, boy, kita saja. Oh, menjerit. Oh, yang bukan gelambau ni. Sangkut. Tadi kawan. Oh. Oh, bantal. Oh, Ambil ikan lu. Ambil ikan dulu. ambil ikan dulu. Lagi buat kawan lain. Niuk ni. Tunjuk sikit. Ya. Tunjuk sikit. Tunjuk sikit ya. Nama ya. Seperti yo. Oh. Bawa macam dapat. Ikan. Pacar. Oh, yo dah. Ada. Oh, ada. Ui, nekan. Ada. 4 kilo saja ni. Tekong Amy. Ingat tau? Tekong Amy. Dia banyak ikan tak naik banyak. Ah. Ada. Ah. Ada. Asyik tekong ni. Kau meramaikan tu. Oh, lagi. Shoot. Manis-manis lagi. Mantap lah tu orang. Gamai kau lah. Manis-manis. Saut. Ikan pantas. Oh, Aku sok zam ah. ngarok sekali. Saat. Oh, jauh ni. Mana tu? Oh, batal lemas. Oh, barang cantik. Tekong, view sikit tekong. Sekali view. Oh, ini bantal belum. Oh. Atur kerja set tadi. Oh, gitu video. Sambung tu ni. Makan. Oi, gelambau besar weh. Jadi lah tu. Kat. Berapa papan? Besar. Bukan apa-apa. Berapa papan? Oh, padu. Abang jangan tam jangan tam. Tak. Oh, ada lagi. Ke depan tu, tangi dulu. Dulu standby. Kat senangi ni. Terus angin tu. Nampak dia lari ke atas. Dingin eh? Ada kosong tadi tu. Angkat dulu pancing yang sebelah angkat tu. Agak. Jaga bang enjin Okey. Oh, sini. Minat layan jig. Okey, sedang gigi. Wuh. Ya dah. Akhirnya kita boleh pirak ikan. Allah, tu. Bagi lu. Boyok dah. Azam. Allah. Jangan rapat sangat tu. Tak, dah bagi tali tadi. Dia mulut lembut. Kangkang bang mata. Kangkang. Ui. So,
Oh, Kangkang kata. kangkang. Kangkang. Ada kangkang. Habis. Dia putus satu. Alah putus. Beli Cina tu. Aduh. Besar tu. Sayang ke? Aduh. Balik. Dia mesti ada dulu. Bukan rezeki macam tu. Ha. Tak boleh. Video dia tadi video rekod lah. Ada. Ada lagi. Oh, kena. Layan dulu. Layan. Mas, dia datang mas. Mas, turun bawah. Lagi dah dekat turun bawah. Allah terjun kat bawah. Belum risau tak? Tak tahu, dia bom dam turun ke bawah. Jap. Kat atas. Jap. Nampak. Kau main ni. Duh. Betul dia ni. Senang. Pam. Jap. Tak boleh pam naik. Dia dengan dah rendam. Kita pergi enjin ni. Ha. Terus lagi dia ikut je terus tolak masuk ke dalam ni. Jap. Lek. Ui. Berat ni. Wah, benar juga. Rapat. Ui. Rapat kan tu? Rapat sangat. Aduh, kocok. Rapat sangat. Tu tadi rapat sangat. Rapat sangat dengan tu. Jangan rapat sangat. Tadi bersama ni. Jap. Main ni. Saya dapat kena bawa turun bawah lah senang. Rapat sangat. Aku nak bawa ke tepi tu. Betul lah dia nak bagi. Betul dia nak bagi lah. Ambil lagi tu. Yang kubang ni dulu. Jangan buang dulu. Buang ni dulu. Buang jig kat situ dulu. Ha? Buang jig tu. Bawa dekat tu lah. Kacau kan. Dia main kat sini kan. Sini depan ni. Tu. Situ. Oh dah. Dia datang. Sauk. Baru aku kasut tu kamu ah. Ini kita jauh okey. Kau punya okey. Weh, ada lagi. Woi. Weh. Satu lagi. Sekol lagi. Syuk. Dekat-dekat. Oh, mendekat. Tak. Dah ada lagi. Syuk. Dia macam tadi lah minta dia. Boleh sekali mesti pergi sana. Mati ikan lah. Allah. Tak ada. Pakai sawak dia. Lagi. Mana dia? Tak apa. Dia panjang. Dah tu pun belum. Hari le. Tak boleh. Dia jangan angkat. Apa? Jangan. Kita beranau. Dia ada. Wow. Sabar. Syuk. Tu je, tarik masuk ke sana. Hei. Mana dia? Kau tarik laju tu masuk ke dalam tu. Mana dia? Tak masuk. Betulkan sauk tu. Betulkan. Betulkan sauk tu. Ya. Set. Masuk boleh. Ambil. Mai. Allah. Aduh. Snap tak ni ah. Dia pakai cak ayam ah. Yang dapat ni dah. Saya cakap Yang lepas ni. Kangkang. Snap kau terbuka sampai. Yang lepas ni dah. Yang ni. Ha? Sak ni. Ha. Lepas ni. Sorry. Sorry. Tengah ada. Sebelum dia teruk. Ambil kan. Aduh, di merah dah lah tu. Dia tinggal last. Semua lah je ni. Tinggal satu. Satu lagi lah.
Ha, kena kira. Syuk, ni. Jang. Jang. Terima kasih Jang, rambut. Oh. Rambut. Dapat lah. Ekor ah. Cantik. Tapi dia sisik tak naik lagi ya. Tengok mana ada sisik kat cermin. Aku punya sisik kat tangan sampai ke cermin mata. Sisik. Syuk, tengok Syuk. Tengok. Dia. Lagak saya lah. Okay guys, sekarang dah tukar pot. Berada dekat pintu muara ke jeti. Tak boleh nak ke ni, hujung tu tak boleh. Ombak angin kuat, beralun kuat. So main kat sini je lah. Carilah apa yang patut. Glamour ke, pari je, lagi bolos. Alright, hebat. Okay guys, kita Terbang nak gasing. siap-siap Dorang. nak bungkus semua, nak balik ke jeti. Megang mak lu. Abang hujung. Luan. Pada ini. Abang megang mak sini ke luan? Luan lah. Kan tak awak depan awak. Bikin bintang. Yeah, ku jejaki tebing, sunyi subuh bersaksi. Bukan sekadar ikan tapi hikmah yang dicari. Lontaran pertama, bukan paksa kehendak. Umpan yang terlempar, hanya asbab dan tindak. Mata kail ku genggam bukan sekadar besi, tapi lambang sabar ku. Alhamdulillah dah sampai jeti. Alright, kita mengemas dulu. Yang patut, nanti kita sambung. Kita susun ikan, kita tengok mana hasil. Alright. Jumpa lagi next time. Mantap. Ada hari ikan mengena, tangan penuh gembira. Ada masa pulang kosong, jiwa tetap selesa. Itu yang dinamakan falsafah menunggu. Bukan cepat mengeluh, bukan terus merungut. Umpan mahal bukan